Hai, hari ini saya nak tunjukkan cara apungkan murid dalam sistem pengurusan identiti iaitu IDB. Sebagai guru kelas, kita perlu pasti semua murid dalam sistem dikemas dengan betul. Jangan risau, jom kita mulakan. Seperti biasa, buka laman ID.me, masukkan username dan password belah kiri, klik pada aplikasi di menu utama. Pilih pengurusan institusi dan klik masuk. Di bahagian sebelah kiri, cari menu kelas dan klik. Pilih kelas yang cikgu ingin apungkan murid. Masuk ke bahagian kurikulum dan ekstra kurikulum di sebelah kiri. Klik pengurusan kelas, kemudian pilih kelas saya. Cari nama kelas dan tekan pada bilangan murid. Senarai murid akan dipaparkan bersama ID pelajar iaitu MyKid. Tandakan murid yang ingin diapungkan. Dah pilih murid, tekan butang apung murid. Siap! Murid sudah diapungkan dalam sistem. Mudah sangat kan? Selamat mencuba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe.